Enjin ni tak pernah buka daripada kilang lagi, factory. So customer mengadu enjin dia gegar. Memang RPM 3000, 2500 tu dah start gegar dah. Bukan high RPM je, RPM bawah pun dah gegar teruk lah. So kita buka, kita jumpa benda ni. Korang tengok. So nampak balancer dia turun awal. Balancer dia turun awal. So maksudnya duration untuk balancer dia ni terlalu awal. Sampaikan tak tahulah, mungkin dia berpusing ke, ataupun kalau nak kata pernah overhaul, tak pernah overhaul. Saya tengok gasket kilang pun saya dah tahu dah. So ini masalah damper spring yang dah ni, ataupun gear daripada crankshaft ni dah berpusing sampai dia terantuk antara root dengan counterweight balancer. So korang jangan ingat korang punya standard tu tak ada masalah So standard pun dah banyak biji dah saya jumpa. Case balancer, RS, RSS. So far setakat ni antara yang ketara jugalah yang ni. Okay, so siapa-siapa yang ada masalah gegar, vibrate, minta check lah mana-mana bengkel terdekat. Tak dengan saya pun tak apa, mana-mana pun tak apa. Janji korang jaga motor jaga korang. Terima kasih, Assalamualaikum. Spek 63 boleh naik 13. Baik korang pakai standard punya, boleh naik 1314 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda. Masalah RS atau RSX 150, kami bantu dari 750 saja. Warranty sehingga 3 bulan.